Ramai orang masih takut nak simpan emas. Sebab apa Antara sebab kenapa ramai orang masih takut nak simpan emas pada saya adalah sebab ramai orang masih belum tahu tentang hakikat duit kertas. Siapa yang tahu tentang fakta dan sejarah penciptaan duit kertas, dia akan takut kalau tak simpan emas. Hari ini tuan-puan, ramai orang takut simpan emas. Mereka takut harga emas jatuh. Dan mereka boleh simpan duit yang banyak dalam bentuk duit kertas. Dan mereka rasa selamat. Sebab mereka fikir duit tu nilainya takkan jatuh. Di mana amount ataupun nombor digitnya kekal. Sedangkan tuan-puan, sebenarnya sejak 1971, duit kertas yang kita pakai hari ini sudah tak ada kena-mengena lagi dengan emas. Jadi duit kertas ini boleh dicetak sesuka hati oleh mana-mana kerajaan yang tak bertanggungjawab. Ataupun kalau tak dicetak sekalipun, apabila berlaku satu pendekatan ekonomi, sebagai contoh apa yang berlaku ketika COVID di US, di mana kerajaan keluarkan subsidi yang banyak, ketika itu berlakulah inflasi. Dan ketika itu tuan-puan, kita simpan duit yang banyak dah tak lagi selamat. Jadi untuk pastikan simpanan tuan-puan tidak terjejas dengan hyperinflasi mahupun inflasi, tuan-puan alihkan sebahagian simpanan tuan-puan dalam bentuk emas. Khususnya simpanan tuan-puan yang untuk jangka masa 2 tahun ke atas. Untuk jangka masa pendek, simpan sebahagian dalam bentuk duit di bank. Sama ada nak simpan RM1,000, 1 bulan pendapatan ataupun 3 bulan pendapatan. Terpulang kepada tuan-puan, kalau rasa susah nak simpan banyak, rasa boros, boleh tukar majoriti duit anda dalam bentuk emas. Tinggalkan sebahagian sahaja untuk kegunaan duit harian. Nak mulakan tabungan emas hari ini, boleh PM saya sekarang, daftar percuma dan boleh mula menabung serendah RM100 dan saya akan bantu tuan-puan sebaiknya. If you learn something, please comment.